Hai, jumpa lagi masak apa kita. Kali ni saya nak masak sup sayur daging dengan tahu lembut. Okey, ni daging. Ni saya iris nipis-nipis. Kalau anda letak banyak pun boleh, tak apa, nanti jadi sup daging. Sup daging dengan sayur dan tahu lembut. Okey. Ni dalam 200 gram. Okey, ni bawang besar sebiji. Ni 7 ulas bawang kecil, 3 inci halia. Okey, ni sayur-sayur dia yang sempat saya jumpa dalam peti ais. Okey, ni bok choy, tomato, kobis, carrot, lobak merah, fish cake. Tahu lembut. Supaya senang nak keluar tahu lembut, ni potong kat bawah dia ni. Bawah dia ni potong 2 tempat. 2 tempat ni potong. Ni. Nanti senang dia keluar. Okey. Jom kita tumis. Air masuk. Air tahu masuk. Masuk bawang putih halus. Kita garingkan sikit hingga naik bau. Okey, kita garingkan dulu. Jadi kita letak daging. Okey, kita renyahkan daging dulu. Jadi dia jumpa balik. Kita letak lada putih. Sedikit garam. Sedikit perasa. Okey, kita letak air. Okey, letak air. Okey, biarkan dia merenyah. Kita letak gula sikit. Nipis je. Kicap cair sikit. Kicap cair. Sos tiram sikit.
Okey, biarkan dia mendidih. Sekejap kita jumpa balik. Kita masuk tahu lembut. Biar dia merenih sekejap dalam tu. Biarkan dia merenih dengan air sup tu. Okey, sekejap kita jumpa balik. Okey, kita masuk lobak merah, fish cake, kek ikan, pecah. Dia kena mengelegak-ngelegak lah. Okey, kita masuk sayur. Habis. Tomato. Cili padi. Okey, biar dia mengelegak, sekejap kita jumpa balik. Okey, dah melegak-legak. Kita perah limau sikit je. Limau, lemon. Kan masin pula. Okey. Dah masak. Sup sayur daging dengan tahu. Okey, selamat mencuba ya resipi daripada masak pakai hashtag Mak. Jangan lupa subscribe, like dan share. Sebarang komen sila komen di bawah. Dah jumpa lagi dalam resipi. Assalamualaikum.